Kita perlukan dalam 2 sudu melted butter. Butter sudah melted. Lepas tu korang masukkan 1 ke 2 sudu brown sugar. Masuk 2 sudu sugar. Dan juga dalam 1 sudu gula putih. Alamak. Satu lagi gula. Kemudian kita masukkan hujung sudu je baking powder. Baking powder hujung sudu. Sedikit esen vanila. Sikit esen vanila. Dan juga dalam 2 sudu telur yang telah dikocak. Telur yang dah dikocak 2 sudu. Kecilkan sedikit garam. Lepas tu korang kacaukan dulu. Letak garam sikit. Lepas tu kacau-kacau. Kemudian kita masukkan 1/4 cawan tepung gandum. Tepung gandum kita agak-agak je. Gaul sekata. Kemudian korang masukkan coklat chip. Kita pakai milk chocolate chip dengan dark chocolate chip. Coklat chip saya tak ada. Jadi saya abaikan je. Gaul sampai sekata. Lepas tu kita kena sejukkan dough ni dalam peti sejuk biasa je. Sekejap bang. On the way sejukkan. Kemudian korang penyekkan sikit dan letakkan kat atas parchment paper. Bang. Saya punya boleh dapat lebih. Adakah sebab tangan saya bersini? Boleh topakkan sikit coklat chip. Nak bagi dia cantik sikit nanti. Bang. Tadi saya godek-godek rumah. Ada pula coki-coki. Saya guna ni bang. Baru jadi coklat chip cookie. Kemudian korang boleh bakar ikut instruction kat atas ni. Saya bakar dalam air fryer. Zup, zam. Asyap. Siap coklat chip cookies. Nampak dah macam muka corot pula dah. Try rasa sikit, sedap tak? Manis gila. Sedap. Crunchy. Rasa cookies. Tapi cookies ni dia dalam dia tak rangup. Lepas tu coki-coki ni dia tak sesuai buat cookies. Dia jadi pahit. Okay, itu je guys. Jumpa lagi.